Adakah tuan-puan jutawan duit atau jutawan emas? Jika tuan-puan memiliki 1 juta pada tahun 2016 dengan harga emas di paras RM180 sahaja per gram, tuan-puan boleh dapat sekitar 5.5 kilogram emas. Hari ini dengan 1 juta yang sama, harga emas pada paras tertinggi iaitu RM403 per gram, tuan-puan hanya dapat sekitar 2.5 kilogram emas, lebih separuh kurangnya berbanding 8 tahun yang lepas. Katakan tuan-puan telah mengalihkan simpanan 1 juta tersebut ke dalam bentuk emas pada tahun 2016 sebanyak 5.5 kilogram. Hari ini 5.5 kilogram emas tersebut telah pun bernilai sekitar 2.2 juta iaitu 2 kali ganda nilai simpanan asal. Ada 2 kesimpulan yang kita boleh dapat dari kiraan tadi. Yang pertama, dengan nilai ringgit yang sama, telah hilang kuasa beli sebanyak 2 kali ganda dalam masa 7 tahun sahaja. Yang kedua, harga emas meningkat setinggi 20% setahun dalam masa 8 tahun yang lepas. Simpanan di ASB, tabung haji dan KWSP yang disimpan dalam bentuk wang fiat bukan sahaja kerugian dari sudut kehilangan kuasa beli, malah dividen yang diberikan sekitar 5.5% setahun jauh lebih rendah berbanding keuntungan dari kenaikan harga emas. Kaedah belian dan jual emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.